Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam podcast kita, segmen ketiga, di mana kita akan mengupaskan ataupun menganalisis tema karya-karya kita, iaitu Datuk Dr. Siti Zainun binti Ismail bersama saya hari ini. Dua insan hebat yang akan menemani kita membedah karya-karya luar biasa penulis tersohor tanah air. Sebelum kita mulakan, boleh tak memperkenalkan diri masing-masing? Hai dan selamat lemai semua. Nama saya Alina Tasa binti Muhammad Alina Pia. Boleh panggil Tas saja. Dan saya berasal dari Sarawak. Hari ini saya tak sabar nak kongsikan kepada semua tentang perkara-perkara yang cukup menarik dalam karya Datuk Dr. Siti Zainun Ismail. Dan saya pula Wan Muhammad Syamsul Izani bin Wan Yusof, boleh panggil Syamsul je. Dan saya berasal dari negeri Serambi Mekah. Kenal tak negeri Serambi Mekah kat mana? Kelantan. Dekat Kelantan. Okey. Irfan, hari ini saya tertarik untuk kongsikan mengenai cerpen beliau sebab saya rasa dari karya pendek beliau pun kita dah dapat memahami falsafah kehidupan dengan lebih mendalam. Dan bukan itu saja, saya dan juga Tasa akan juga berkongsi mengenai novel beliau dan saya yakin dan percaya novel yang kami pilih ni lebih dekat dengan kaum hawa. So, saksikan sampai ke penghujung lah. Wah, menarik. Nampaknya kita ada dua sudut pandangan yang berbeza tetapi saling melengkapi. Jadi, tanpa membuang masa, karya apa yang anda berdua nak kongsikan hari ini? Karya yang sudah pun dianalisis. Jadi, boleh tak saya mulakan dengan Tasa dulu? Baik, saya mulakan dengan puisi Si Ikan Kaloi yang dihasilkan oleh Datuk Dr. Siti Zainun Ismail pada tahun 1995. Secara ringkasnya, puisi ini tentang seekor ikan kaloi bernama Mimi yang mengalami penderitaan dan perpisahan. Tema utamanya ialah ketabahan menghadapi perubahan dan penderitaan, serta hakikatnya kesepian yang dialami oleh setiap insan. Puisi ini sebenarnya menggambarkan kehidupan seekor ikan yang bernama Mimi yang menjadi simbol kepada manusia dalam mengharungi realiti kehidupan yang penuh dengan cabaran, perubahan dan kesepian. Melalui watak ikan kaloi ini, penulis mengajak pembaca menyelami makna kehidupan yang lebih mendalam, bahawa di sebalik ketenangan di permukaan air, sebenarnya tersembunyi pergolakan dan perjuangan dalaman yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Wah, sungguh mengagumkan tema yang diketengahkan. Kalau kita lihat, Siti Zainun Ismail tidak hanya bercerita tentang ikan semata-mata, tapi melalui Mimi, beliau seolah-olah menggambarkan isi manusia, bagaimana kita semua melalui penderitaan, perubahan dan kesepian dalam hidup. Tapi saya nak tahu lebih lanjut dari segi pemikiran pula. Apa yang cuba disampaikan oleh penulis dalam puisi ini? Dari segi pemikiran pula, puisi ini memberi makna tentang kehidupan, kesepian, perubahan dan ketabahan. Watak ikan kaloi digunakan sebagai simbol bagi memperlihatkan bahawa setiap individu akan menghadapi perjuangan dalam hidup masing-masing. Penulis mengajak kita agar tidak hanya melihat kehidupan dari permukaan, tetapi menggali dengan lebih dalam tentang perasaan dan pengalaman yang sering kali tersembunyi di sebalik wajah tenang seseorang. Bagi saya, puisi ini sangat menarik untuk dihayati sebabnya dari watak seekor ikan pun dah menyentuh jiwa pembaca. Sebab saya rasa simbolisme ataupun perlambangan yang digunakan sangat kuat untuk kita hayat. Ya, betul. Memang sangat halus cara penyampaian beliau. Baik, kita beralih pula ke karya seterusnya. Saya difahamkan kali ini sebuah cerpen yang akan dikongsikan juga
dapat membawa mesej yang sangat besar. Jadi, betul ke Samsul? Ya, betul Irfan. Kali ini saya nak kongsikan sebuah cerpen yang bertajuk Dongeng Si Siti Kecil. Oh, dongeng si Siti Kecil. Daripada tajuknya saja dah terasa lembut dan klasik. Cerpen ini nampak macam ringkas, tapi saya percaya Siti Zainun punya cara tersendiri menyampaikan nilai melalui kisah yang dekat dengan dunia kanak-kanak. Jadi, boleh Syamsul kongsikan apakah tema utama yang diangkat dalam cerpen ini dan juga pemikiran yang cuba disampaikan oleh penulis. Okey, baiklah. Tema utama cerpen yang saya pilih ialah keberanian dan kejujuran dalam diri seorang kanak-kanak yang berjiwa murni serta hidup harmoni dengan alam sekeliling. Cerpen ini mengetengahkan nilai keberanian seorang kanak-kanak perempuan yang berani menentang rasa takut untuk membantu seekor burung yang terperangkap di dalam hutan. Tindakan Siti si kecil ini melambangkan jiwa penyayang dan keberanian tulen walaupun dia tahu dekat hutan tu banyak penuh bahaya, tetapi dia berani melawan rasa takut. Kalau saya pun tak berani. Wah, luar biasa. Jadi, keberanian ni dan kejujuran bukan sekadar sifat kanak-kanak, tetapi nilai yang membentuk insan dari kecil lagi. Karya macam ni sebenarnya mendidik tanpa ataupun kita cakap tanpa seorang guru untuk mendidik. Jadi, bagaimana pula dari aspek keindahan bahasanya? Okey. Dari aspek keindahan bahasa ataupun estetika dalam karya ini sangat indah. Bahasa yang digunakan sangat lembut, penuh dengan gambaran alam. Contoh yang boleh saya bagi atau berikan, angin membelai lembut wajah si Siti kecil, seolah-olah membaca doa dari langit untuk hari yang baru. Gaya bahasa yang digunakan sesuai dan menciptakan suasana yang harmoni dan damai. Selain itu, beliau juga menggunakan estetika latar dan alam seperti burung-burung dan sawah padi. Estetika ini memperindahkan lagi penceritaan. Saya suka sebab karya ini nampak lembut tapi moralnya kuat, sesuai untuk mendidik generasi muda. Ya, betul. Cerita yang pendek tapi penuh makna, nilai dan pengajaran yang boleh kita ambil. Okey, sekarang kita beralih ke karya yang ketiga, sebuah novel yang dikatakan Syamsul sangat dekat dengan kaum Hawa tadi. Jadi, boleh kamu berdua kongsikan? Ya, betul Irfan. Karya seterusnya ialah novel yang berjudul Langit di Tangan. Novel ini diterbitkan pada tahun 1995 dan sangat tepat untuk wanita-wanita, terutamanya pada generasi muda kini untuk menghayati. Sungguh mempesona metafora yang diungkapkan dalam tajuk novel tersebut. Perasaan ingin tahu saya dah makin membuat-buat. Jadi mungkin Syamsul boleh kongsikan tema novel ini. Baiklah. Tema utama novel ini ialah perjuangan wanita dalam mencari kebebasan, identiti diri dan keadilan sosial dalam masyarakat yang masih terikat dengan nilai tradisional. Novel Langit di Tangan berkisah mengenai perjuangan seorang wanita yang berusaha membebaskan diri dari belenggu sosial dan budaya patriarki yang membataskan cita-cita serta hak untuk menentukan arah kehidupannya sendiri. Novel ini sangat menginspirasikan sebab di sebalik perjuangan sebalik perjuangan itu terselit tentang kesedaran dan keberanian wanita moden. Jadi sudut pemikiran pula, karya ini seolah-olah menggambarkan renungan penulis terhadap realiti sosial yang menekankan wanita. Betul tak, Tasa?
Ya, tepat sekali. Dari segi pemikiran, penulis mencerminkan kritikan terhadap ketidakadilan sosial dalam peranan tradisional wanita. Wanita seringkali dilihatkan dengan kerja-kerja rumah, urusan rumah tangga dan keluarga sahaja. Sedangkan mereka masing-masing mempunyai impian dan keinginan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Saya setuju sebab Langit di Tangan membuktikan bahawa Siti Zainul Ismail bukan sekadar penulis ataupun cakap bukan sekadar menulis cerita tetapi menulis perjuangan, suara dan semangat wanita yang ingin membebaskan diri daripada belenggu norma dan ketidakadilan. Jadi daripada 3 karya yang kita bincangkan, puisi Si Ikan Kaloi, cerpen dongeng Si Siti Kecil dan novel Langit di Tangan jelas menunjukkan bagaimana Siti Zainul Ismail menggunakan sastra sebagai cermin kehidupan untuk menyentuh jiwa dan membina pemikiran masyarakat. Ya, betul. Setiap karyanya syarat dengan simbolisme, lembut pada bahasa tetapi mendalam pada makna. Dan yang penting, mesejnya tetap tentang ketabahan, keberanian dan perjuangan mencari makna hidup. Jadi saya rasa sampai di sini saja segmen 3 kita pada hari ini. Terima kasih Tasa dan Syamsul atas perkongsian yang bernas. Jadi saya rasa sampai di sini saja segmen ketiga kita pada hari ini. Terima kasih Tasa dan Syamsul atas perkongsian yang bernas. Jadi kepada pendengar podcast kita pada hari ini, teruskan mendengar kami dalam episod seterusnya untuk menghayati lagi karya-karya sastra Melayu oleh Datuk Dr. Siti Zainul Ismail. Kalau berjumpa merah pipi